Okey kak, bagi saya buah campur pula. Buah campur yang RM10. Betul? Yang special. Jambu, pelam, sengkuang, amra, nanas, apple. Okey. Kata musim buah lain-lain kami akan campur samalah. Buah kampung Macam macam tu ni lah. ada buah apa je? Hari ni ada dalam 6 jenis buah. Okey. Ya, ada apple, nanas, Alright. lepas itu limau kasturi. Okey, yang ni apa kak? Ni 6 pelawang kering. Okey. Dia pedas yang ni. Okey. Kalau untuk orang yang minat pedas memang ramailah permintaan. Okey. Top jugalah kat sini. Faham? Alright. Okey, macam ni harga berapa? Yang ni kami cas RM10 sahaja. RM10 je no? Ya. Okey. Dia ikut pelanggan. Sebenarnya ada 12 jenis temperature. Okey. Macam yang paling top tu 6 pelawan. Okey. Lepas tu garam belah cantai. Okey. Gula pedas ni. Alright. Pedas manis. Okey. Lepas tu 6 pelawan gula fresh. Okey. Ada cili laos. Okey. Lepas tu 6 pelawan kering. Alright. Garam belacan kicap. Okey. Garam belacan tumbuk. Alright. Lepas tu kita ada sobok asam pedas. Bagi saya limau kasturi special. Limau kasturi special. Ni satu bekas ni berapa? Dia kalau biasa RM8 sobok Okey. saja. Kalau special kami ubah 6 pelawan atas pula RM9. Okey. Buah kuah apa ni? Dia kalau limau kasturi special kami ada bubur sobok asam, Okey. sobok kasturi, cabai sobok, lepas tu Alright. asam boy. Nak pedas ke tak pedas? Boleh? Dah. Pedas boleh nak? Alright. Okey. Okey, cabai kering ya. Ya. Yang ni Asam boy. asam boy. Dah. Alright. Okey. Okey, macam ni kira siap ah. Siap dah. Okey, macam ni Macam ni RM9. RM9 ah. Ya, betul. Okey. Alright. Kami buka pukul 1 Okey. sampai pukul 6 petang. Kami cuti hari Selasa dengan Jumaat. Lokasi dia sedang aja. Okey. Pasal kami berniaga dalam Taman Nuri, Okey. bertentang dengan Nuri Gym.